menghilangkan najis muka Fafa yang macam Melissa tunjuk tadi. Cara dia pertama kita lap dulu dengan kain ataupun tisu basah. Lepas tu kita ambil air lagi. Lepas tu kita letak lagi dekat tempat permukaan tu. Kita lap lagi. Sudah. Itu je cara untuk bersihkan air kencing bayi ya. Okey, itu yang pertama. Okey, senang itu. Nampak kan? Okey, yang kedua. Okey, yang kedua. Cara dia senang je. Contoh kena apa lagi? Kena tanam kat sini Kamu kena bisul ke apa. Cara nak cuci dia, kamu basuhkan benda ni. Basuh sampai dia hilang bau, hilang rasa ataupun warna. Lepas tu dah boleh guna dah benda ni. Tapi kalau nak lagi elok, bila dah basuh semua, kita rendamkan dengan sabun, kita basuh. Itu lagi bagus lah. Okey, itu maksud cara untuk bersihkan ultrasita. Okey. Cara untuk mukhalazah, okey, cara dia pertama, okey, contohlah kamu jalan-jalan tu terpijak tai anjing. Contoh. Terpijak tai anjing. Bila dah terpijak tai anjing, pertama kena buat apa sekali? Kamu kena basuh dengan air tanah. Tanah tu, okey, tanah tu, kamu korek tanah tu. Lepas tu kamu buang air tanah tu, letak dalam baldi. Jadi benda tu jadi air tanah. Lepas tu kamu guna air tanah tu, basuh dekat tempat permukaan yang kena anjing tu. Najis anjing tu. Kamu basuh. Tanah bersih lah. Contoh tanah bersih, tanah padang. Tanah padang. Kalau tanah kat kampung boleh guna. Kat kampung. Kamu ni semua duduk kampung kan dia duduk bandar. Tak kisahlah duduk bandar ke pekan ke. Cari tanah yang bersih. Bukan tanah yang penuh ada pokok-pokok tu. Boleh guna tapi takut tanah tu sebab kita dah letak baja. Baja tu kan busuk. Jadi kita tak boleh dah guna tanah tu. Jadi kita kena basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Sebab apa kena 6 kali? Sebab bau anjing dengan babi ni sangat kuat. Itu baru bau najis. Kalau bau makanan dia lagi dah sangat kuat. Tapi orang Cina kata makan babi sangat sedap. Orang kata dia itu rasa macam Ada Cina tu bagi tahu Ustaz, dia kata daging goreng babi tu macam ayam KFC. Oh, sedap. Tapi kotor. Kita ni nak makan. Contohlah kamu pergi dekat restoran mana-mana, tiba-tiba kamu termakan daging goreng babi. Jadi macam mana? Kamu nak macam mana? Sebab kita tak sengaja. Bila tak sengaja, kita berdosa tak? Kita tak berdosa sebab kita tak sengaja. Ustaz, tapi kalau macam kita kena paksa sambil orang kata nak makan kena bunuh kan? Tak apa kan? Tak apa, sengaja. Nanti kita paksa kan? Terpaksa ataupun sengaja. Kejap lagi saya tunjuk cara untuk mencucikan ni. Okey, ni video. Sekangkang bagi kamu semalam kan? Video ringkas lah. Tengok ke? Okey, dengar.
Najis selain daripada najis tubuh otak dan najis pemanasan. Ia contoh najis utama simpang, darah, air kencing, bangkai, muntah, arak, tahi dan nanah. Apa itu najis pemanasan? Najis pemanasan ialah anjing dan babi serta kerumunan daripada keduanya atau salah satu daripada ketiga. Bila berakhir sudah pelajaran hari ini, Okay, tengok video cara mencucikan nanti. Tengok tempat ni. Okay, tengok cara dia. Cara. Siapa ada anak buang kat rumah, dia buat. Boleh baby. Boleh dah praktis. Rajin-rajin kan. Okay, ni cara sucikan rajin mutawasit tak? Nah, dibasuh kain tu sampai hilang rasa bau dan rasa. Bau dan rasa. Warna lah, biasa warna. Tengok, dia tiba dia terpijak. Dia terpijak TMG. Tengok, dia guna air tanah. Air tanah tu kita kena korek dulu lah, air tanah tu. Lepas tu campurkan dengan air mutlak. Dibasuh air tu dengan guna air tanah supaya hilang bau dan warna. Tapi basuh tu sekali air tanah dan sekali air mutlak. Air mutlak tu air ini lah, air suci lah, air bersih. Okey, faham tak video tu? Faham kan? Okey.